Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat yang dikasihi, yang dilindungi, semoga dalam lindungan Allah. Amin amin rabbal alamin. Malam ni aku cuba nak kongsikan pembalut yang aku gunakan untuk membalut buah koko Haji Alim. Salah satunya aku menggunakan kertas pembalut. Ni kertas pembalut ni kawan. Ni bukan kertas kosong. Itu bukan saja-saja, tapi ini untuk pembalut buah anggur. Ini China punya ni kawan. Ini untuk pembalut buah anggur. Tapi boleh juga digunakan di koko. Sebab salah satu kelebihan menggunakan kertas ni, dia ada bau yang kurang menyenangkan, menyebabkan haiwan perosak tu jadi macam tak selesa, bau macam tak enak gitu. Kan dia rasa macam tak selesa. Jadi dia akan tinggalkan. Bagus pakai ni, tapi ini untuk pembalut anggur. Dia punya saiz dia berapa tu? 228 208. Agaknya itulah saiznya kot. Dan lagi satu, dia ni kalis air. Dia ni kertas macam kertas lilin. Kalau kena basah hujan, mungkin dia tak adalah rontok ke basah apa kan. Tapi kalau tumpang yang musai dah dapur, tak kira kertas ke plastik koyak, tak koyak. Tapi sekurang-kurangnya dia ada bau. Dia ada bau kat situ yang membuatkan serangga tu, haiwan perosak tu jadi tak selesa kat situ. Dan selain daripada aku gunakan kertas ni, aku juga gunakan plastik laut ni. Plastik laut lah aku panggil. Tapi nak panggil plastik apa lagi? Buat air batu. Di kebun koko Haji Alim ni, dia ada bermacam-macam jenis saiz. Ada besar, ada kecil. Tu macam plastik ni tu. Kenapa ada yang kecil ni, ada besar? Ini mengikut saiz dia lah. Sebab kebun Haji Alim ni, koko dia bermacam-macam. Belum kan? Ada merah, ada yang membrutu, ada yang panjang, lonjong, ada yang besar, kecil semua. Itu pasal plastik ni macam-macam jenis. Ada besar, kecil kan. Lagi satu, bila aku dah bungkus, aku akan gunting bawah ni kan. Bagi bukaan bawah ni. Kan ni tutup kan. Buat pengetahuan kawan-kawan lah. Serangga UPBK, dia serang terus attack ke permukaan koko. Dia tak pandai lalu bawah. Walaupun bawah ni kita bukaan, dia tak reti nak masuk daripada bawah. Sebab jenis serangga UPBK ni, dia terus attack permukaan. Jadi tak ada masalah kalau bawah tu buka. Yang penting atas tutup. Permukaan dia tu. Sebab kalau bawah dia tak pandai masuk, dia tak pandai. Dia terus, serangga UPBK ni dia akan terus serang kat permukaannya. Sebab tak bawah ni aku gunting kan. Kalau yang ni, gunting lah. Sebab ini, sekurang-kurangnya kita boleh tengok dia punya buah apa semua kan. Lagi satu, kan plastik ni berpeluh. Air tu keluarkan apa semua kan. Ni aku bagi plastik laut lah ataupun plastik batu. Tak kira lah apa plastik pun, dah janji balut. Lepas tu aku gunakan juga ni plastik roller plastik gulung. Nak cakap VI lah konon. Plastik gulung ni pun sama. Setiap kebun koko Haji Alim ada yang berbeza buahnya. Tu pasal ada kecil panjang. Dan satu lagi plastik ni, plastik gulung plastik gulung ni, dia ni saya rasa jenis barang kita semula lah. Bila elok je buah koko masak kan, saya buka kertas dia punya plastik ni, terus reput hancur. Dia ada tempo dia kan, dia jadi hancur. Baguslah, dia macam bagus untuk alas sekitar lah kan. Betul, ngam je buah koko tu masak, saya buka reput dan hancur. Mungkin ni plastik recycle ni bagus. Setiap plastik tu semua ada kelebihan masing-masing. Kalau plastik tu ni memang lambat lah nak pupus kan, nak lupus kan. Kalau plastik ni biasalah. Ni plastik ni dia mungkin bahan recycle kan. Dia senang reput. Reput tu bagus. Kalau dia reput dah hancur, jadi dah selamatkan sikit kan. Pencemaran dia terdunia ni kan. Ni mungkin recycle ataupun ada bahan-bahan yang menyebabkan dia. Jadi tamat tempoh dia akan reput. Dia reput ni kan, betul, serius kan, dia reput. Dan satu lagi, kalau bila koko Haji Alim tu banyak kan, nak bungkus banyak kan, aku gunakan plastik besar ni. Ni plastik macam tong sampah, plastik sampah ni. Ni besar ni kan, aku gunakan plastik ni. Ni jenis dia ikat atas tarik. Aku gunakan plastik ni boleh masuk dalam 20 biji boleh, 10 biji boleh dah. Yelah kalau koko dah rapat-rapat kan, dah banyak kan, takkan satu-satu nak bungkus. Bercinta kawan, mendengar berapa banyak kau nak pakai plastik. Jadi jalan alternatif senang je. Bila ada yang koko yang banyak rapat tu, kita gunakan plastik besar ni. Ni atas dia, dia tarik ke atas, cerut, ikat.
Ini kalau yang banyak lah. Kalau yang sikit tak payahlah. Sikit pakai yang ni je lah kan. Macam ni. Itu pasal dia ada kecil besar ni kawan. Sebab memang kebun koko air saya dia bermacam-macam kelom, bermacam-macam saiz, bermacam-macam rupa bentuk. Tu pasal kawan-kawan tanya apa nama kelom ni. Memang saya tak tahu. Minta maaf banyak tu. Tapi saya tahulah ciri-ciri pokok kelom tu macam mana, buah dia macam mana, apa penyakit dia, apa yang buatkan dia lemah itu semua. Tahulah kan. Tapi nak sebut nama dia memang pening. Tuan tanam bukan dia lupa. Okeylah kawan sahabat, sampai situ je lah. Doakan saya semoga dimurahkan rezeki. Semoga kawan semua dipermudahkan segala urusannya dan dimurahkan rezekinya dan diberikan kesihatan yang berpanjangan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.